Hari ni aku nak bawa korang pergi shoot dekat highway paling tertinggi dalam dunia. Ni 49 sekarang pukul 8. 8.30. Jom kita nak jumpa dengan pihak-pihak highway. Kita dah sampai dekat ni checkpoint untuk kita berkumpul. Pagi ni kita akan dengar taklimat dulu daripada tim SPE dan Duke. Duke. Lepas tu baru kita akan bergerak ke tempat highway paling tinggi dalam dunia. Okay, ni kita orang punya akak highway. Ni yang jaga tol ni. Hari ni kita nak outfit check. Amin Akmal. Okay, bagi baju bandel RM35. BO. Oh, 49 satu. Beli 2 dapat 100. Ni kasut ni mahal ni. Kasut bandel kak 60. Bag. Ni adik aku main gym dapat free bag. Serius lah? Dapat free bag. Kopiah. Oh, kopiah mahal tu. Kopiah ni beli kat Siptaling. Kenapa kecil tu? Kau ni ada orangnya? Tak. Sejak tu Siptaling RM10. Total 850. Baik, sampai matematik ke? Baju pada ni. Tak ingat. Harga? Aku sekarang tak ingat harga ke? Aku tak ingat. Okay. Garang. Aku tak ada murah nak buat. Jam. Jam 2 tahun lepas punya. Total. Lari kedai. Total. Sekarang kita tengah berkumpul dekat ni tu apa? Tu air panas. Air panas. Tengah kita berkumpul. Jadi aku nak buat briefing sikit. Tu akak tu sampai. Ini yang baju aku pakai. Tak ada tengok baju ni dia racist size tu. Tak ada size. Tak masuk. Jadi aku perkenalkan sikit, yang tudung pink ni member kita orang. Okey, aku lupa dia kerja bahagian apa, tapi yang penting dia kerja kat company ni lah. Okey, lepas tu perkenalkan, ini pula Tuan Farid. Dia lah yang akan pantau, yang menyelia, dia PIC untuk kita orang lah. Alright, dia akan apa-apa kita orang di bawah tanggungjawab dia lah. Dan sebelum kita gerak, kita orang buat dulu kita orang punya first scene lah. Orang kata first script kita berlakon dulu, shooting lah apa yang patut. Okay, kita ikut flow lah. Dan yang suruh rakam ni aku suruh Nabila rakam sebenarnya. So kita orang dah buat first scene. Let's go. Kita Let's go. Lagi aku tunjuk kat korang highway paling tinggi dalam dunia. Ranking dia 5 tapi highway paling tinggi. Sos, trust me bro. Trust me bro. Ni kalau korang tak nak bayar tol tak banyak korang. Macam ni Min. Trade dia. Sini. Tuan. Pandu ni. Nampak? Dah tahu kak. Wow, khas kita akan shooting, nampak ada abang-abang. Dia akan settle kan. Diorang blok satu lane untuk kita orang shooting kan. Mantap. Kita akan shooting kat sini kan. Shooting dekat highway paling tinggi dalam dunia. Paling tinggi dalam dunia. Dia rank dia 10. Update, sekarang kita dekat atas highway paling tinggi dalam dunia. Tapi kita kena pakai ni safety vest. Okay, tengok. Highway paling tinggi dalam dunia. Sebab highway ni dia sama tinggi dengan Menara PMB. Sama tinggi. Sebab dia dari jauh dia nampak rendah, tapi bila sebelah-sebelah dia sama tinggi dengan highway. Geng, kalau korang nak tahu geng, inilah first pengalaman kita orang untuk shooting dekat tempat yang macam ni, atas highway yang bahaya. Lepas tu shooting ni bukan biasa-biasa lah. Ini dibantu dan dihadir oleh beberapa ramai orang. Ramai lah, ada staff, ada TSPE, ada poli bantuan, ada yang jaga trafik. So bukan calang-calang ni shooting lah. Sebab of course lah, melibatkan nyawa. Highway speed ni semua orang tahu, highway yang panjang, laju, yang tinggi of course. Kereta memang laju-laju. Yang atas highway ni paling-paling orang tekan 200. Itu pun maksimum. Kalau orang boleh tekan sampai 1000 pun orang tekan sampai 1000. Jadi ini memang pengalaman pertama kita orang dapat shooting kat tempat macam ni. Shout out to Nabila, thank you bagi pengalaman ni kat kita orang. Kita ada stuntman lagi. Okay, kita korang akan tengok. Kak, ada stuntman Kak? Air tak ada, makan tadi.
Korang tahu tak, kita shooting dekat atas highway ni pun lama juga tau. Biasanya sejam je paling full video sejam. Ini bayangkan baru beberapa scene je dah makan masa, lupa berapa jam. Tapi kita sampai pukul 9 pagi, habis bergerak ke next destination, next tempat pukul 12. Bayangkan berapa jam tu. Sampai panas lah kru-kru kat atas ni. Bising orang kan. Tapi nak buat macam ni dah berlakon kan. Okay, Ana nak cerita sikit. Ni real lah, ni tak ada gurau-gurau Kakak-kakak habis lah ni serius. Okay. Orang tengah buat kerja. So kalau kereta korang jadi macam ni lah. Apa tu kata? Tayar pancit ke, enjin rosak ke dekat SP. Problem dia dekat SP ni, dia tak ada bahu jalan lah. Tengok depan sana 2 line, tapi dia tak ada bahu jalan. Dia tak ada emergency lane. So macam mana kita nak berhenti kan? Bahaya lah. So first step dia berhenti je tepi dan bagi lampu hazard. Macam ni, bagi lampu hazard. Lepas tu korang terus contact nombor SPE punya hotline. Ada dekat IG dia, contact and cakap nanti dia akan tolong lah. And untuk keselamatan sini tunggu depan kereta ataupun dalam kereta. Tapi sebaiknya depan kereta lah. So kalau apa-apa kelajuan yang datang kat depan korang boleh elak lah, ataupun boleh terjun ke bawah. So korang at least korang tak mati kena langgar lah. Betul tak? So itu cara-cara yang selamat lah. Kau tengok sekarang ni abang ni tengah betulkan tayar yang telah dipancitkan oleh salah seorang kru kita orang tadi. Sebab dia dah biasa pancitkan tayar cikgu dia. So kita minta tolong dia pancitkan tayar kereta ni lah, sebab dia nak belakang. So tu je. Okay Mimin, sekarang apa jadi? Sekarang ni aku dah cakap jangan main tepi jalan. Degil. Tu? Ya abang boleh sampai. Terus sekarang ni tengok apa Patutnya aku buat. Tapi kalau aku buat, korang tak tahu. Bagi dia buat sendiri lah, ajar. Betul. Bagi nap. Sabar. Tak gambar aku boleh? Alright, betul. Kita nak ke tol Batu pula. Kita nak sambung scene ke seterusnya. Ni baru skrip 1. Ui, 2 scene dalam 1 hari guys. 2 skrip guys. Ni sambung. Gila guys. Skrip kedua pula. Assalamualaikum. Habis kita dekat tol Batu. Ini kita nak sambung next skrip. Jom. Nak tengok korang. Lalu orang lalu tepi tol kan, ada bangunan kan. Kita nak tengok apa diorang buat. Dia nak terjar, dia nak tanya berapa gaji diorang. So sekarang kita sampai dekat Terminal Batu. Bukan Terminal Batu, Tol Batu. Korang tahu tak? Kan sebelah tu kan ada bangunan kan. Tahu tak tu bangunan apa? Ni first time yang kita masuk. Nama dia TMC, Traffic Monitoring Center. Jadi dalam ni, tengok ni. Abang jaga TMC Ya saya tengah tunggu panggilan sekarang. Tunggu panggilan Kring. Oh ni bos abang Ni bos abang Ni bos abang? Ya. Bos abang. Baik lagi saya dia. Okay. So dekat sini kita orang tengok secara live macam mana pihak TMC terima panggilan daripada orang yang accident lah contoh. Kemudian mereka terima panggilan, refer kepada pihak bantuan ataupun boleh bantuan untuk datang kepada tempat kejadian lah. So apa-apa kalau berlaku accident ke apa ke, tayar pancit ke dekat highway SP atau Duke, korang boleh call nombor hotline mereka. So sekarang kita sambung untuk skrip yang kedua dekat Tol Batu. Jadi kita akan masuk, kita akan reverse masuk ke depan tu. First time shooting untuk konten-konten macam ni. Alhamdulillah, rezeki Allah Ta'ala. Korang yang penting jaga solat je. Jaga solat berjemaah awal waktu. Kita orang tengah shooting untuk scene yang skrip kedua, scene yang ketiga ke keempat lah. Agak scene kali ni agak pack, semua kru terlibat. So tak sempat nak rakam. Ini je lah berbaki rakam. Nampak kita ada abang polis sekali. Kita import polis sekali. Action. Okay. Lagi 3 konten SPE. Aku dah bawa korang jalan-jalan pergi highway yang paling tertinggi dekat dunia. Wow. Yeah. Wow. Senarai yang ke-10. South, trust me bro. Tak sabar dah. Aku lagi video kat Facebook. Nanti kita sambung next vlog. Macam komen kau nak Don't suka, vlog ni kita je. Don't suka. tak? Suka? Suka main vlog? Tak nak marah ni?
Okay, nanti komen komen nak pergi mana pula. Nanti kita orang kerja je. Okay, ciao.